Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar dan penonton podcast Suara Penah, Kisah di Sebalik Karya. Saya Muhammad Farhan akan menemani anda dalam satu episod khas di mana kita menyelami karya sastra, perjalanan penulis dan kisah di sebalik karya yang sering kita baca tanpa mengetahui rahsia di sebaliknya. Sebelum kita mulakan, izinkan saya perkenalkan dua panel istimewa yang akan bersama saya pada hari ini. Mereka bukan sahaja pecinta sastra, tetapi juga pengkaji muda yang sentiasa bersemangat dalam membicarakan tentang tokoh-tokoh yang masyhur di tanah air kita. Di sebelah kiri saya, Wani. Apa khabar Wani? Sihat? Alhamdulillah, khabar baik Farhan. Terima kasih. Suka untuk saya berkongsi bersama penonton kita pada hari ini. Dan di sebelah hujung sana pula, Saudara Raziman. Bagaimana Raziman? Bersedia? Semestinya topik hari ini memang dekat dengan hati saya. Tokoh yang kita bincang hari ini bukan calang-calang. Jadi saya pun teruja nak kupas bersama dengan penonton. Bagus. Dengan dua panel bijak pandai ini, saya yakin episod hari ini akan jadi antara yang paling kaya dengan ilmu dan penuh inspirasi. Baiklah penonton sekalian, tanpa melengahkan masa, mari kita terbangkan minda dan hati kita ke zaman seorang seniman yang menulis bukan sekadar untuk keindahan bahasa tetapi untuk manusia. Inilah Suara Penah, Kisah di Sebalik Karya. Dan tokoh kita pada hari ini adalah Usman Awang. Baiklah, kita mulakan dengan karya yang pertama iaitu Oda dan Dara. Saudari Wani, boleh jelaskan tentang karya ini? Sudah tentu Farhan, suka untuk saya kongsikan bersama penonton di luar sana tentang karya beliau yang bertajuk Oda dan Dara, di mana karya ini telah ditulis oleh beliau pada tahun 1972 dan dipentaskan di Istana Budaya pada bulan Julai 2010 dan seterusnya dikeluarkan kembali dalam bentuk sebuah drama pada 24 Februari 2016. Dan kisah Oda dan Dara ini juga sebenarnya merupakan idea awal bagi sebuah puisi Usman Awang yang dihasilkannya pada tahun 1956 yang berjudul Gadis di Kuburan. Boleh Saudari Wani kongsikan tema Oda dan Dara? Sudah tentu. Untuk karya beliau yang bertajuk Oda dan Dara, ianya bertemakan pengorbanan cinta, ekoran perbezaan kelas sosial dan tekanan budaya masyarakat. Walaupun Oda dan Dara ini saling mencintai antara satu sama lain, namun mereka terpaksa mengharungi banyak halangan ataupun cabaran untuk bersama ekoran latar belakang mereka yang berbeza. Baik, kita teruskan. Kita akan fokus pada pemikiran Usman Awang. Saudari Wani, boleh mulakan dengan karya Oda dan Dara? Okey, baiklah. Dalam Oda dan Dara, Usman Awang sendiri menekankan kritikan terhadap perbezaan kelas sosial. Beliau tunjuk cinta Oda dan Dara terhalang hanya disebabkan darjat semata-mata. Pemikiran yang jelas, manusia tak patut dinilai melalui harta sahaja, tetapi melalui kemanusiaan. Betul tu Wani, saya tambah sedikit. Karya ini juga menunjukkan bagaimana Usman Awang menolak adat lama yang mengekang kebebasan memilih pasangan. Menarik, kita nampak pemikiran beliau sangat berkemanusiaan dan menolak diskriminasi kelas. Baiklah, sekarang kita sentuh tentang latar budaya dalam karya Oda dan Dara. Baiklah Saudari Wani, apakah latar budaya yang terdapat dalam puisi Oda dan Dara? Dalam Oda dan Dara, latar budaya paling ketara ialah budaya Melayu tradisional yang sangat kuat dengan unsur adat, darjat dan kedudukan sosial. Di mana konflik Oda dan Dara sendiri tercetus sebab budaya membezakan miskin dan kaya. Dan ada juga budaya merisik, meminang dan peranan keluarga dalam menentukan jodoh anak mereka masing-masing. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Wani kerana sudi berkongsi tentang serba sedikit karya Oda dan Dara. Seterusnya, mari kita ke karya seterusnya iaitu karya teragung beliau, novel Tulang Turang Berselerakan. Baiklah, Saudara Raziman, boleh awak berkongsi sedikit tentang novel yang bakal kita bincangkan ni? Sudah tentu Farhan, Tulang Berserakan adalah sebuah novel semi-autobiografi yang berdasarkan pengalaman peribadi Datuk Usman Awang semasa menjadi polis hutan. Novel ini ditulis sebagai kritikan sosial terhadap peperangan, kekejaman dan hilangnya nilai kemanusiaan dalam masyarakat.
Walaupun ditulis dalam beberapa dekad lalu, mesejnya kekal tetap relevan pada zaman kita hari ini. Menarik tu. Kalau ikut pembacaan saya pun karya ni memang agak berat dan penuh dengan makna. Jadi saudari Wani, boleh cuba kongsikan tema yang ditekankan oleh Usman Awang dalam novelnya yang berjudul Tulang-Tulang Berserakan? Nama novel ini mengisahkan tentang peristiwa hitam dan perjuangan pada zaman darurat di Tanah Melayu pada Jun 1948. Dengan watak utama Leman berkhidmat dalam polis hutan. Penderitaan manusia akibat peperangan dengan penindasan sering berlaku. Usman Awang menggambarkan bagaimana peperangan bukan sahaja meragut nyawa tetapi turut memusnahkan maruah, harapan dan masa depan manusia. Saudari Wani, bagaimanakah pemikiran Usman Awang dalam karya ini? Karya Tulang-Tulang Berserakan menonjolkan pemikiran anti penindasan dan anti penjajahan. Dalam karya ini, Usman Awang mengangkat penderitaan masyarakat akibat kesan penjajahan, kemiskinan, perpecahan dan hilangnya maruah bangsa. Beliau ingin menunjukkan bahawa rakyat biasa sering menjadi mangsa keadaan, manakala golongan berkuasa berhidup selesa. Saya setuju. Tambahan lagi, karya ini memperlihatkan sisi simpati Usman Awang terhadap golongan tertindas. Beliau mahu masyarakat sedar bahawa perubahan sosial perlu datang daripada kesedaran rakyat sendiri. Baiklah Raziman, seterusnya apa pula latar budaya yang terdapat pada karya ini? Ini lebih berlatarkan budaya masyarakat pekerja, kelas bawahan dan suasana pasca perang atau ketertindasan. Ia gambarkan budaya perjuangan, pertentangan, kesedaran sosial dan penderitaan rakyat biasa. Dari segi budaya, ada nilai gotong royong, rasa kebersamaan tapi dalam masa sama terbeban oleh kemiskinan dan ketidakadilan. Karya ini memang berat tetapi penuh dengan mesej penting tentang realiti hidup selepas penjajahan. Terima kasih kepada saudara Raziman dan saudari Wani. Baiklah, sekarang saya nak teruskan dengan karya yang ketiga. Saudara Raziman, bolehkah saudara terangkan kepada para pendengar mengenai karya yang seterusnya? Mestilah boleh. Untuk pengetahuan hos dan semua penonton, Usman Awang juga menghasilkan sebuah saja yang sangat terkenal iaitu Pak Utih. Saja ini diterbitkan pada tahun 1954. Sebenarnya sajak Pak Utih ini mengangkat tema tentang keindahan para petani yang terpaksa berdepan perubahan kelas sosial dalam masyarakat. Karya ini syarat dengan unsur pengorbanan dan ketabahan menghadapi realiti hidup. Ia mengisahkan kehidupan Pak Utih, seorang petani miskin yang berusaha menyara keluarganya. Baiklah, jadi kita sudah habis membincangkan tema yang terdapat dalam karya-karya Usman Awang. Karya beliau sebenarnya bukan sekadar hiburan semata-mata, tetapi penuh dengan nilai pengajaran yang sangat bermakna. Saudara Raziman, boleh huraikan pemikiran di sebalik karya Usman Awang? Tentu, dalam Pak Utih, pemikiran utama Usman Awang ialah tentang ketidakadilan sosial yang dihadapi oleh petani dan masyarakat luar bandar. Betul tu. Karya ini juga menunjukkan pemikiran beliau tentang nasib golongan marhen. Ada juga mesej bahawa masyarakat perlu lebih peka terhadap nasib golongan sebegini dan kerajaan perlu memberi perhatian kepada masalah kemiskinan luar bandar. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada latar budaya Pak Utih. Saudari Wani? Karya ini banyak menunjukkan budaya desa Melayu, kehidupan kampung, nilai kesederhanaan, hormat pada orang tua dan sifat kemurnian hati masyarakat kampung. Watak Pak Utih sendiri melambangkan budaya kebijaksanaan orang lama, ketenangan dan pegangan moral yang kuat. Budaya gotong royong pun jelas, masyarakat saling membantu, hidup rapat dan ada nilai keagamaan serta kerohanian. Ia mencerminkan budaya Melayu yang halus dan penuh etika. Baiklah, seterusnya kita nak sembang tentang aspek estetika dalam sajak Pak Utih, karya Usman Awang, sebuah sajak yang penuh dengan sindiran, penuh rasa dan penuh jiwa. Silakan saudari Wani. Kita berbicara tentang estetika, yang paling ketara dalam sajak ini ialah keindahan bahasa dia, di mana Usman Awang memang hebat dalam pemilihan diksi. Contohnya frasa teratak tua digayuti cerita pusaka. Benda tu sangat visual, terus nampak suasana rumah kampung lama. Betul tu, dia guna bahasa yang mudah tapi tetap puitis. Contoh lain, kulit tangan tegang belulang. Mudah
tapi cukup kuat untuk gambarkan tubuh seseorang petani yang bekerja keras. Itu kekuatan estetika Osman Awang. Indah tapi tak mewah. Wah, menarik. Macam mana pula gaya bahasa yang terdapat dalam karya ini? Yang ini jelas. Banyak imajen visual kita nampak Pak Utih, kulit tangannya tanah tandus, ayam dara yang diikat. Semua tu membuatkan pembaca benar-benar masuk dalam dunia Pak Utih. Jangan lupa metafora sindiran macam jambatan emas kemakmuran sampai ke akhirat. Bunyi dia macam besar gila, tapi sebenarnya sindiran pedas untuk ahli politik yang bagi janji manis. Akhir sekali, bagaimana karya beliau disebarkan dalam kalangan masyarakat? Baiklah, dahulu karya beliau disebarkan melalui majalah, buku dan pentas teater. Kini karya-karya beliau masih hidup melalui media sosial, pembacaan puisi, digital dan juga sukatan pelajaran sekolah. Ya, generasi muda juga boleh menonton adaptasi seperti drama dan pembacaan puisi di media sosial yang menjadikan karya beliau terus relevan. Baiklah, kita dah sampai ke penghujung episod hari ini. Banyak yang kita kupas. Dari Uda dan Dara, tulang-tulang berserakan sehinggalah Pak Utih, masing-masing mempunyai latar budaya yang unik dalam karya Osman Awang. Ya, betul tu Farhan. Harap pendengar dapat nampak bagaimana budaya Melayu, nilai masyarakat dan realiti zaman itu membentuk cerita dan pemikiran beliau. Paling penting, kita dapat faham kenapa karya Osman Awang masih kekal relevan sampai hari ini. Baiklah, terima kasih kepada saudari Wani, saudara Raziman dan terima kasih juga kepada semua penonton dan pendengar yang setia dengarkan kami. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.